Nak buat cookies tapi tak ada oven. Korang boleh cuba resipi ni. Nak buat ni senang sangat. Nak cari bahan pun tak susah. First, kita perlukan cereal malt. Alah, macam Nestum tu. Tapi kalau korang tak nak guna brand Nestum, boleh cari cereal ni dekat bakery. Masukkan lebih kurang 300 gram hazelnut spread. Dan kita gaul-gaul dulu sampai rata. Kalau tak cukup nanti, boleh tambah lagi sikit. Selalu ada je yang tak puas hati kenapa saya tak korek coklat tu sampai habis. Saya korek sebenarnya, cuma taklah tunjuk dalam video lama-lama. So, hazelnut spread tu jangan banyak sangat tau. Setakat tersalur kat Nestum je dah cukup dah. Okey, dah siap macam ni. Kita sediakan kacang hazelnut. Yang ni kita kena sangat ataupun bakar dulu. Dan kita ambil adunan tadi, kita letak dalam sudu kecil macam ni. Kita padat-padatkan, letak kacang sebiji kat tengah-tengah tu. Lepas tu, tambah lagi sikit kat atas. Dan masukkan dalam paper cup. So, kita buat je ni sampai habis. Okey, dah siap macam ni, kita nak salutkan dengan coklat pula. So, untuk coklat ni, saya cairkan guna microwave je. Kalau korang tak ada microwave, jangan risau. Boleh guna kaedah double boil. Kita kacau sampai coklat cair sepenuhnya. Nak sedap lagi, campurkan setengah cawan badan cincang kat dalam ni. Badan ni pun kita kena sangai ataupun bakar dulu, barulah rangup. So, gaul je rata-rata. Lepas tu, boleh letak atas cookies tadi. So, kita buat ni lah sampai habis. Okey, yang ni optional lah. Kalau nak lebih meriah, kita tabur sikit manik-manik macam ni. Barulah cantik. Sudah siap macam ni, kita simpan sekejap dalam peti ais. Tak payah lama-lama pun. Simpan sampai coklat tu korang sikit, dah boleh makan. So, mana yang tak ada oven tu, korang still boleh buat cookies yang sedap untuk raya ni. Boleh try resipi yang saya tunjukkan ni. So, kita jumpa lagi puasa tahun depan. 1 bulan, 1 resipi. Cukup lah tu kan? So, bye!